Sabar, sabar. Macam ni, saya punya rule, kalau you sudah buka, kita orang tak boleh ambil, you kena bayar juga. Itu rule kita orang. Tak apa, you cakap dengan customer minta. Tak boleh macam tu sebab I minta maaf. Tak, ya masalahnya bukan saya yang scam you. Bukan saya yang scam you. Tak, saya kalau tak buka, dulu macam tu. Tak, ya masalahnya sebelum you beli, you kena tengok betul-betul. Adik, saya cakap satu je, bagi customer kena faham, jangan menipu orang. Okey, saya fahamkan nanti Ini kalau you dah sudah buka, saya sudah scan ini barang, saya yang kena bayar. Kalau you tak nak ambil. Okey, sekarang you cakap dengan dia, siapa dia cakap? Jangan menipu customer. Ya, okey, masalahnya packing ni bukan daripada JNT, bukan daripada JNT, daripada seller. Awak yang saya faham, you cakap dengan seller yang customer kita orang tak boleh cakap dengan seller. Aunty sendiri yang kena cakap. Kita orang just hantar. Dia orang guna penghantaran JNT. Tak apa, akak bayar RM10 je. Akak tak langsung tak nak bayar. You kalau nak kau suruh you punya customer menipu, hilang ni jangan ambil barang. Itu je akak. Jangan marah. So macam ni you kena bayar lah. Tak boleh. Disuruh. Jangan macam nanti. Aunty minta maaf. Dulu Aunty tak, sekarang saya tak usah campur yang macam lah. Tapi sekarang ni kalau you kata awal-awal tadi, kalau you tak nak, saya boleh return barang ni. You sudah buka. Adik, satu je. Kalau saya tak buka, saya tak tahu. Tak apa.